10 penyanyi solo rock lelaki underrated era rock kapak. Zaman rock kapak dahulu sememangnya mempunyai ramai penyanyi solo rock, baik lelaki maupun perempuan. Namun tidak ramai yang berjaya mengukuhkan nama mereka di dalam industri. Mungkin kerana di zaman itu, pendengar lebih gemar dengan kumpulan rock berbanding penyanyi solo. Tambahan lagi, kebanyakan mereka ini dianggap tidak rock oleh setengah peminat rock disebabkan gaya yang dipaparkan di album mereka tidak nampak cukup rock pada pandangan umum. Akan tetapi jika diselami, sebenarnya album mereka terkandung banyak lagu-lagu rancak dari AOR ke melodic rock, malah juga ke heavy metal. Jadi untuk kali ini, gua membuat satu video khas memperkenalkan kembali kepada lu orang 10 underrated vokalis solo rock lelaki di zaman rock kapak dahulu. Sila beri perhatian, senarai ini adalah senarai vokalis underrated. Dalam erti kata lain, tidak popular. Akan tetapi lagu-lagu mereka serta latar belakang mereka tidak dinafikan rock. Zack. Melihat kepada cover albumnya serta tahun kemunculannya 1993, pendengar umum pasti menyangka album ini album solo lelaki menyanyikan lagu pop. Manakan tidak. Dengan gaya penampilan begini dan tahun pengeluarannya, ini adalah zaman di mana rock telah dijinakkan dari industri. Akan tetapi, album ini sebenarnya terkandung lagu-lagu rancak, malah hingga ke tahap heavy metal. Apa macam? Heavy kan? Ini kerana album Zack Persona ini sebenarnya adalah album tidak jadi kumpulan asal Zack, iaitu Metal Crew dari Miri, Sarawak. Disebabkan syarikat NSR hanya mahukan Zack seorang, album ini dikeluarkan sebagai album solo kepada Zack. Namun begitu, album ini satu-satunya bukti kewujudan Zack di dalam industri. Dengan selepas kelahiran album ini, Zack telah bersara dari menjadi artis rakaman. Hafiz. Vokalis solo rock lelaki remaja yang seorang ini sebenarnya agak dikenali di zaman rock kapak dahulu menerusi album solonya pada tahun 1989 yang hit dengan lagu Ku Kehilanganmu. Berasal dari Kuala Lumpur, sejarah Hafiz dengan rock sebenarnya jauh lebih panjang di mana beliau merupakan vokalis asal kumpulan Metal Child sebelum Ruhil. Pada 1988, Hafiz telah menjadi artis rakaman Target Records menggantikan vokalis asal kumpulan Fantasia. Namun disebabkan masalah dalaman, album kedua Fantasia tidak dikeluarkan. Dan track dari album tersebut menjadi album solo Hafiz pada tahun 1989. Hafiz kemudiannya juga menubuhkan kumpulan rocknya Erat pada tahun 1991 dan sempat muncul dengan 2 buah album. Hingga kini, Hafiz masih aktif dengan membuat persembahan di klub-klub malam. Zuri, seorang vokalis dari Pontian, Johor. Zuri muncul di penghujung bahang zaman rock kapak dengan album solo pertamanya pada 1992 yang diterbitkan oleh Kia Vagrant. Menampilkan banyak lagu-lagu perentak melodik rock yang menarik. Zuri malah sempat muncul dengan album kedua berjudul Mampu pada 1993 hingga kemudiannya menyertai sebuah kumpulan dinamakan Memo Memo pada penghujung 90-an. Aim adalah salah seorang lagi artis solo rock lelaki yang mungkin di zaman kemunculannya dipandang sebelah mata oleh para pendengar disebabkan imej yang ditampilkan di promosi cover albumnya tidak menampakkan albumnya sebuah album rock. Namun jangan dilihat pada luarannya semata-mata, kerana lagu-lagu fast album Lumrah Cinta yang dikeluarkan oleh NSR pada tahun 1992 ini juga boleh tahan melodic rocknya selain dari album tunggalnya itu sahaja. Tiada sebarang maklumat lain mengenai Aim yang berjaya diperolehi walaupun yang pun buat masa ini.
AG, di zaman kemeriahan rock kapak dahulu, sememangnya artis rock bukan sahaja muncul dari Malaysia dan Singapura, malah juga dari Thailand. AG berasal dari Patani, Thailand dan merupakan salah satu penyanyi solo rock lelaki yang merakamkan album penuhnya di Malaysia di zaman rock kapak dahulu. Sempat melahirkan 2 buah album dengan album pertama yang muncul di penghujung zaman rock kapak pada 1991. Izaka, salah seorang vokalis rock veteran dari Ipoh, Perak. Setelah aktif bersama beberapa buah kumpulan rock di Ipoh sepanjang era 80-an, Izaka akhirnya merakamkan album solo pada tahun 1991 dan diedarkan oleh MSO. Izaka sempat melahirkan 2 buah album dengan album keduanya lahir di pasaran pada 1953. Eddie Hamid. Walaupun lebih dikenali sebagai komposer lagu-lagu melankolik di era 90-an ke 2000-an, Eddie Hamid sebenarnya bermula sebagai penyanyi solo rock dan juga seorang PRO kepada syarikat rakaman FGM. Beliau sempat muncul dengan 2 buah album di zaman rock kapak dahulu dengan kebanyakan lagu-lagunya ciptaan beliau sendiri. Syed Amran, seorang lagi komposer yang juga sebenarnya pernah muncul dengan album rock. Ya, mungkin ramai lebih mengenali Syed Amran sebagai seorang komposer, terutama selepas kejayaan lagu ciptaannya Biasan yang dinyanyikan Toki. Namun Syed Amran bukan sekadar seorang komposer, beliau juga pada asalnya adalah seorang penyanyi rock. Album Demikianlah Aku yang diedarkan oleh syarikat SCS pada 1991 ini banyak dihiasi oleh lagu-lagu berentak melodik rock sesuai dengan kehendak pasaran pada berhujung era rock kapak. John Goh, satu-satunya penyanyi solo rock lelaki Malaysia yang bukan berbangsa Melayu. John Goh pada asalnya menganggotai kumpulan Dua Pelangi sebelum menceburi sebagai komposer serta penerbit album pada lewat 80-an. Selain dari itu, John Goh juga sempat muncul sebagai artis solo dengan 2 buah album pada 1990. Menariknya, berbeza dengan kebanyakan penyanyi solo rock lelaki lain di dalam senarai ini, John Goh bukan sekadar menyanyi, tapi juga turut merakamkan gitar track beliau sendiri yang banyak dipengaruhi elemen AOR dan melodic rock. Isa Rahman. Di mata itu ada kecaman, di bibir itu ada dustaan. Lebih dikenali sebagai vokalis Handy Black dan Garuda, Isa Rahman tampil dengan album solonya pada tahun 1992 di bawah edaran irama IMI. Namun begitu, album solo yang tidak berapa diketahui ramai. Tiada guna kita bersengketa, tetapi di dalam hati. Demikian itu tadi 10 orang penyanyi solo rock lelaki di era rock kapak dahulu. Ada antara penyanyi-penyanyi ini yang lu orang masih ingat nama mereka ataupun tak pernah tahu pun mereka sebenarnya mempunyai album rock? Sila tinggalkan pendapat lu orang di ruangan komen.